Ini yang 100,000 terjual dalam setahun. Halal ke semua produk ni? Resepi original Johor yang dah berusia 40 tahun daripada tahun 1986. Pernah sampai Turki dan Singapura? Betul. Apa ni bang? Apa ni bang? Ini kuih batang buruk bang. Ini yang 100,000 terjual dalam setahun. Fuh, berapa tahun dah usia bang? Salih Food ni sebenarnya dah 40 tahun lah. 40 tahun? Ya, 40 Baik. tahun. Jadi boleh ke kita nak terjah kilang? Okey, Nak jom. tengok macam mana cara dia buat? Boleh? Jom. Baik, jom. Jom. Let's go. Apa kelongsong tu bang? Okey, kelongsong ni sebelum kita buat produk batang buruk. Kita punya kelongsong ni kita menggunakan tepung gandum. Kita akan uli dululah. So proses lepas kita dah uli tepung tu, and then kita akan bentukkan dia dengan bentuk silinder. Dia akan bentuk bulat-bulat macam ni lah. Supaya kita akan masukkan kita punya secret dalam tu. And then kita akan susun dia. So kita akan restkan kat sini lah semalaman. Sebelum digoreng lah. Ya betul, sebelum Baik. digoreng. Kita akan bagi dia cantik dulu. Kita akan bagi dia keras dulu. Seterusnya lepas kita dah uli-uli tadi, kita dah restkan dia. So kita akan proses pengorengan lah. Oh, ini memang pakai mesin Memang pakai mesin bang. Kita mostly kat sini semua 100% mesin. Tu sebab dia dapat jual 100,000 paket. Betul, 100,000 dalam dahsyat. setahun. Biasa ni goreng berapa lama? Okey, dia biasa goreng dalam 2 ke 3 minit je lah. Sebab minyak yang kat sini memang dah betul-betul panas baru kita masukkan. Dia dah tak sampai seminit pun sebenarnya. Kita akan godak-godak, dia dah nampak brown-brown macam tu. Barulah kita akan angkat lah. Dia dah tergapung semua, dia dah masak lah. So kita akan toastkan dia. Supaya minyak dia tak bertakung lah dalam kelongsong-kelongsong tu. Dah tapis siap lah. Dia dah tapis Baik. siap bang. Mesin ni memang kita tapis siap-siap. Okey, so lepas kita tapis minyak, kita akan teruskan ke dalam tray kita. Oh, yang ni panas-panas. Betul, memang panas-panas. Selalunya nak proses batang buruk ni orang tak guna kelongsong sebenarnya. Ya. Lepas tadi kelongsong kita yang kita dah uli, yang kita dah goreng, ni dah kejadian dia. Sebab tu lah kuih batang buruk ni famous kat Johor. Dia memang original Johor ni kita memakai tepung gandum. Kita tak ada pakai kulit popiah, memang 100% kita pakai tepung. Okey, ini kita tengah buat proses serbuk kacang. Ya betul. Baik. Kita akan buat serbuk kacang lah. Sebelum tu kita akan sangai dulu kacang-kacang hijau yang ada ni. Dia pakai kacang apa ni? Kacang hijau grade triple A. Grade triple A. Triple A, bukan bateri Baik. bang So kacang ni dia rasa lebih lemak and then dia wangi tau lepas kita sangaikan dia. Lepas tu kita pakai grade yang quality punya. Lepas kita sangai tadi kita akan blendkan dia, kita akan campur sikit-sikit ingredient kami lah. Yang dah digoreng tadi. Ni yang dah digoreng tadi and then kita akan coating lah. kita akan coatingkan dia lah. Kita akan penuhkan dia punya dalam-dalaman tu kita dengan serbuk kacang yang kita blender tadi. Kita sangai. Jadi ini kena buat dengan penuh teliti Ya betul, dengan penuh teliti. Kalau orang Perak panggil kena ceremat. Betul. Kena ceremat. Bila dah di coating, And then kita akan tapiskan dia. Kita nak bagi dia punya kelongsong tu memang betul-betul padat dalam kelongsong namanya tu. baik. Okey. Bila dah sampai kat sini baru dia betul-betul melekat. Ya, betul-betul melekat. Betul-betul dalam tu memang tak ada ruang yang ada serbuk-serbuk tu. So, selepas kita dah coating, kita dah tapis, kita akan packkan dia lah dengan berat yang tertentu. Cantik packaging dia. Betul, memang kita pakai packaging premiumnya. Jadi ini biasa nak masuk bulan Ramadan dan Raya memang orang akan start buat order. Memang orang akan start. Memang orang akan start beli borong. Nak makan harian pun boleh juga. Dah packaging ni dah boleh jual lah. Dah boleh jual, betul. Tapi belum lagi bang. Lepas kita dah timbang tadi, kita akan masukkan angin dalam ni, iaitu angin nitrogen supaya dia tahan lama lah. Tahan lama. Okey. Tahan lama, betul. Oh. Baru cantik packaging dia macam tu. Betul. Mantap. Kita nak minta izin untuk rasa satu boleh Satu je. Oh okey, ni penonton kita dapat makan live dalam kilang. Tapi korang tak boleh Bismillah. Masya-Allah. Apa? Batang buruk yang fresh dekat kilang, resepi original Johor yang dah berusia 40 tahun daripada tahun 1986. Tahun kelahiran saya di Salih Food. Bismillah. Masya Allah. Ini rasa memang A+. Dengar cerita pernah sampai dekat Turki dan Singapura. Ya betul. Betul. Bukan mudah nak sampai batang buruk ni Ya, ke sana. betul. Kita kena buat COA iaitu nutrition fact untuk Ya. kita buat lab untuk kita bawa ke Turki, ke Singapura paling jauh. Bukan suka-suka boleh sampai sana. Betul, bukan suka-suka bawa masuk je. Ya. Saya nak jadi ejen dekat Ipoh macam mana? Jangan risau, boleh dapatkan batang buruk ni dengan harga yang berpatutan. Berpatutan. Jadi Salih Food sediakan apa? Ada katalog juga Ya, kita ada katalog juga, jangan risau. Sediakan semua? Semua kita Just sediakan. jual sahaja? Jual saja. Boleh contact dekat nombor yang kita akan tuliskan nanti. Okey. So boleh follow juga media sosial kita Salih Food HQ. So ingat dengan Salih Food hari-hari hari raya. Hari-hari hari raya. Ya betul. Hari-hari hari raya. raya.